kita datang, kita boleh sendiri merasai kualiti setiap produk DM kat sini. So kalau kita tengok online, kita tak boleh tahu kualiti. So kalau kita datang sini, kita boleh menyentuh, kita boleh feel the soalan, the quality. So bagi saya lagi suka datang kepada physical shop daripada online shop. Bercakap pasal apa kata abang nak sentuh, nak pegang, nak tengok depan-depan kan, kenapa banyak-banyak item pilih yang tadi tu? Yang dalam receipt tu, kenapa pilih yang dalam receipt tu? Saya pilih yang dalam receipt tu sebab bagi saya benda tu nampak eksklusif. Sebab warna gold dengan hitam tu dia macam wow, first impression dia dah nampak cantik, nampak menarik compare tu lagi satu colour tu. So bila saya nampak ni macam menarik, so kita terus, hati tu terus tepat pada situ design dan colour tu. Itu yang paling penting lah kan. So macam mana pula servis kami dekat Dian Signature? Servis tip-top. Dian Signature sampai Iman, servis tip-top. Kalau anda siapa-siapa datang sini, cari Abang Iman, servis memang tip-top. Okay? Terima kasih. So semua puas hati semua? Alhamdulillah. So abang kita pun dah penerimaan kalimah. Nak cakap kat mana? Dian Signature section tu Syalam. Penerimaan kalimah apa-apa Allah nak bersatu. Terima kasih bang. Okay, sama-sama. Okay.